Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalizatul Husna binti Ahmad Rusdi. Wartawan cilik TV PSS Seri Nadi akan menerangkan tentang pencemaran alam sekitar. Isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang menjadi luputan utama khabar masa kini dan ia semakin serius sejak akhir ini. Mengikut kenyataan akhbar bertarikh 23 April 2024, Malaysia merupakan negara kelima yang terbanyak membuang plastik ke laut. Tapi, bila sebut tentang pencemaran ini, apa sebenarnya maksud pencemaran? Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar aka S1974, pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinar mana-mana bagi alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan pembuangan hingga menjelaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan manusia, haiwan dan tumbuhan. Mari kita kenali jenis-jenis pencemaran. 1. Pencemaran air. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran bunyi. Dan keempat, pencemaran tanah. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan sebarang bahan kimia yang boleh memudaratkan kualiti udara, ketidakselesaan kepada manusia serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh seperti pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak perkulusan sampah, sisa pekerjaan dan tapak pembinaan serta pembakaran di hutan sipah. Akibat daripada pencemaran ini, bukan hanya generasi ini sahaja yang akan mengalami masalah, tetapi generasi masa depan akan mewarisi masalah yang diwujudkan pada masa ini. Mari kita dengar pendapat orang awam tentang pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Bolehkah Puan memberi sedikit pandangan tentang pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar ni daripada sedikit kita buang sampah tepi jalan ataupun kepada yang besar. Macam contohnya kita membuat pembakaran terbuka. Sebenarnya itu sangat besar. Sebab pencemaran alam sekitar ni sangat bahaya kepada semua orang. Terima kasih Puan. Bersama saya adalah Encik Ramizu bin Hamzah yang merupakan pegawai penyelia Pejabat Meteorologi Mersing. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah fungsi Pejabat Meteorologi terhadap alam sekitar? Fungsi Jabatan Meteorologi pada alam sekitar memang terlalu banyak. Sebab kita mempunyai elemen-elemen penting untuk alam sekitar. Terutama sekali kita fokuskan kepada cuaca yang akan berlaku di daerah Mesir. Dengan pencemaran ni memang keutamaan pada kami, di mana kita bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar, di mana alat-alat alam sekitar juga akan kita gunakan untuk mendapatkan pencemaran-pencemaran yang berlaku di Mersing lah. Pencemaran yang berlaku di Mersing tak lain tak bukan daripada kilang sawit. Boleh Tuan terangkan apakah peralatan yang pakai oleh Pejabat Meteorologi dalam mengukur paras udara bersih di Mersing? Okey, kita akan menggunakan alat khusus yang kita panggil PM10 ataupun SBS, High Volume Air Sampler, untuk dapatkan data pencemaran yang berlaku di Mersing. Dan kita akan laporkan kepada pada kita punya pusat BISG di Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan. Sama. Alam sekitar memerlukan perhatian kita sebagai manusia. Jika kita tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya, ia akan memberi kesan yang buruk kepada kehidupan kita seharian, seperti haiwan terancam dan terbunuh, penyusutan lapisan ozon, hujan asid, pemanasan global dan kerosakan pada telinga manusia. Itu, kerajaan melalui undang-undang dan pendidikan awam berharap dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan meningkatkan kesihatan rakyat. Saya Nurhalizatul Husna binti Ahmad Rusdi, wartawan cilik TV PSS Nadi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.